Hai guys, selamat Hari Raya. Dah siap-siap dah di Datin? Datuk. Ni kita punya ni kita punya menu. Ada nasi impit, ada rendang daging, rendang ayam, kuah kacang dan lemak. Nenek sedih. Nenek nangis. Ada tak nangis dah 2 tahun dapat kau tak balik dah raya tu tak? This is my first time pakai sarung, beaded sarung. Boleh lah kan, kita memang tengok tutorial kat TikTok je. So this is my makeup like usual je, cuma ada extra sikit lah, kita pakai eyeliner dan juga lens. So tema untuk tahun ni kita orang pakai fuchsia pink. Cuma diorang ni macam deep fuchsia, macam maroon sikit, macam tu lah. Mia je yang macam like striking punya fuchsia pink. Hey Mami Jarum, na 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 na. Jom, nak salam. Selamat Raya. Pak gambar. Pak ada siap apa dah? Dia nak gambar. Okay. 1, 2, 3, 1, 2. Cepat, yang banyak dosa, yang paling banyak dosa. Cepat, pergi minta maaf. Nenek cakap apa tadi? Cuba ulang balik. Nenek cakap apa kat Alung tadi? Cuba ulang Kak balik. Alung dah dapat jodoh lepas. Ada makan dia dah dapat. Tu mak dapat jodoh berapa bagi tok ngah ke? Dia tok ngah. Ya Allah, di pagi raya nak vacuum. Kelap. Allah. Jadi, By the way guys, waktu baju ni baru sampai, saya try dia punya kain agak ketat ya. Tapi selepas saya cut sugar dan juga workout sikit-sikit, longgar-longgar sikit ya kainnya. Maaf cakap. Memang puas hati tiba. Sedap. Cepat anak Caesar. Anak Caesar. Anak Caesar lupa. Hai Nek. Dia dah nampak. Apa ni? Baju abang kau angkat rumah. Bukan kau buat turun boleh. Dah ada sudangan buat turun. Cuba apa cuba apa? Apa ni, Pak? Cantik doh dalam kamera color-color ni. Tapi tadi okeylah gambar yang Alung tak pasal ni. Konflik di pagi raya. Kau duduk belakang tadi. Abang berbagi raya. Terima kasih. Wah. Kakak je yang tahu. boleh kat mana ni? Kat TikTok ke?
Sini kain. Ah. Abang-abang punya tak sampai lagi. Puyo Swarovski. Wiwit, wiwit. Hari Raya dan datang ke saya. Hey, ucapkan selamat Hari Raya dulu. Kemudian nanti datanglah jodoh tu. Tak ya salam. Astaghfirullah. Selamat Hari Raya ya. Saya tak ada salah, terima kasih banyak-banyak. Oh, saya batin. Wah! Dapat duit daripada Anga. Maksudnya mau lain lah. Cium dulu. Cium dulu. Siap stokin busuk. Cium dulu. Tak nak. Cium dulu. Terima kasih. Oh, Kak A nak tahu cari ustaz-ustaz Kak A. Macam yang korang tengok dekat vlog sebelum ni, Mia ada buat game untuk diorang kan. Game duit raya. So, ini hari yang ditunggu-tunggu. Saya pun ada duit raya. Dalam semua sampul ni semua berbeza amount. So, Mia pun tak tahu dalam ni amount berapa sebab Mia suruh nenek yang tolong masukkan. Okay, so korang cabut mana yang korang nak, lepas tu korang buka. Coba, semua dulu. Mana nak lebih? Sabar. Sabar dulu. Ni dulu. Berbaris dulu. Berbaris dulu. Kak A, cepatlah. Inilah berebut. Tak, pergi untuk dulu. Berbaris dulu. Abang, duduk situ. Kak A. 1. Sabar. 1, 2, 3. Cawan. Okey, buka. Bismillahirrahmanirrahim. Weh! Abang. Kailan mama? Kain RM5. Aku bayar paling banyak. Alim RM15. Abang kata RM52. Alhamdulillah. Mama 10 Abang RM2, mama RM10. RM20. Abang memang nak cari duit RM2 ni. 15. Alhamdulillah. RM5. Atina cakap hai. Hai. Selamat Hari Raya. Dapat duit raya tak pagi ni? Dapat duit raya? Dari siapa? Abah Alanjai. Dia bagi berapa? RM5. Cukup tak? Cukup. Alhamdulillah. Tetamu dah sampai. Kita punya first tetamu selalu. Nenek ni nak jodoh je. Nenek ni asyik nak jodoh je. Nenek yang nak kahwin. Nenek yang nak kahwin. Kalau nak kahwin lah, memang nak kena dia. Ramai nak tu. Tak adalah dia orang tu kan. So, air senyum. 1, 2. Nina pula. Mana matahari berkilat. Maghrib. Ni malau, aduh, Sita masuk. Air sini. Ayah nak. Tadi dari Abah RM50. Maksudnya aku dapat RM150. Daripada Alung. Alung. Dari Anga. Bagi dia punya. Tak ada duit kecil bro. Nak Abah? Dah apa dia ada nak? Kata nak RM10. Kita berhenti sebagai one night. Sekarang pukul 11.44. Tadi jiran datang rumah kita. Sekarang kita pula datang rumah jiran. Ni baru first rumah kita beraya. Beraya kita memang pukul 12. Macam tu. Dia warehouse dia. Itu orang batu sampai 1 kilo. Iya. Sampai buka kemah kan. Kau berapa ni Nestum?
Dodol perut is one of favorite setiap kali raya. Ini berapa ramai orang tengah follow ni? Ini video. Video. Nanti dia buat video. Nanti edit. Nanti buat vlog, nanti dia post kat YouTube. Bagi satu. Yang satu mah. Dia manis. Sedapnya. I cook lah. Pai casi. Macam lemang, okey. Pandai-pandai buta ni ambil gambar. Kau joget mana? Belajar, saya belajar lagi. Dia kata pandai tu. Tapi kan mulut kau macam mulut ijai. Kenapa macam mulut ijai? Mulut macam mulut ijai. Kan ijai tak bergaduh kan. So mulut kau gaduh. Astagfirullah. Nanti kalau tengok apa YouTube apa? YouTube saya. YouTube apa? Ha? Belum, saya belajar lagi. Dia Tu. The Damios. Dapat Yeah. beli batin tu. Piskit. Piskit. Saya tengok kat YouTube. Kita kaut. Baru kita balik. Yang tahu Sarah tu. Sebab selalu teman nenek. Sarah. Ni Sarah. Dia jangan buat tahlil kat tu. Oh, tu dia bagi Baik tu. kat situ. Nah, dia tak bagi mana. Effort makeup 2 jam. Boleh je. Tak cakap cantik. Nantilah. Cantik kau cantik orang Kelantan. Orang ni tak cantik sangat. Oh, Kelantan. Dia kata suruh jadi muang. Tak ada sangat ah. Mana datang Mujur bakal kahwin dengan orang Kelantan. Pakai subsidi. 5 6 Banyak. Agak nampak kan? 7 8 Tak. Sebab Alung kan guna minyak pergi rumah Terima tu. kasih. Minyak kereta. Terima kasih. 1, 2, 3, Oh, bila. 4, 6, 7, 8, 9. Kau jual lain mulu macam ijai. Terima kasih. Murah. Guys, first day of raya. Ayo je dah. Datuk Kopak. Lapor. Dia lapar nak makan kuih raya. Baru rumah kedua. Dah terkopak dah kasut aku. Aduh. Hey. Dah beli. Sogoklah. Tak ada pula tapak. Tadi kita orang pergi Mr. DIY beli gam. Nak tampal, tapak dah tak ada. Tapak tercicir lah. Aduh, buat kelakar. Baik perasan tapak dia cabut. Dah kerja pun dapat. Alah first ni First duit raya. Terima kasih. Abang pun dapat. Abang punya abang. Assalamualaikum YB. Assalamualaikum YB. YB. Tashengo. Bagi duit raya. Bagi orang very exclusive. You can. Tak sampai 300 pun. Really? So nice. Guzel yang biasa tu pun 3 berapa tahun. Weh, kau tahu aku nak beli yang Guzel tu. Kita baru habis rumah ketiga. Korang rumah pertama. So kita nak pergi next rumah. Let's go. Kita ada new driver. New drifted driver. Yeah. Bahagialah saya. Aku mah. Masa kau salah? Kanan dulu, kanan. Turn. Nasi lemak. Kita panggil dia tahu tak, oh dia nak balik makan ni kan. Mi sup.
Benih kan dah 22 lagi. Dia dah keluar duit dah. Lepas tu saya beli yang 2. Tapi jangan boleh potong. Boleh potong. Next rumah. Sekarang dah pukul 5.40, tak nampak. Tak nampak kan? Sekarang dah pukul 5.40 petang. Agak panas lah juga. Begitulah kan, walaupun cakap bye. Okey, pergi dulu. Tapi sebelum pergi borak lagi. Kita orang punya ni macam ni lebih kepada magenta. Aduh, apa lagi? Korang apa? Biru apa? Ash blue. Ash blue. Sebenarnya nak ambil teal blue. Lepas tu Jana dia pergi salah cakap. Apa? Bukan, supposed to be nak ash blue. Tapi cakap dengan pakcik kau warna teal blue. So baju diorang teal blue, baju kita orang ash blue. Pula lah. Tone of blue lah. So that kontra lah. Tapi okey lah. Ni on the way. Ambil aliran apa? Ambil aliran apa? Pergi rumah Long tu mana betul? Pergi rumah mana? Makan dari awal. Orang suap memang sedap. Manjanya. Buat kuku. Rendang dan nasi imbit. Kalau tak makan ya rugi. Oh, pinggan. Mai pinggan. Along kau berlari. Actually Along hampir nak jumpa jodoh lebaran. Lepas tu si Iqbal ni pergi bocorkan. Aduh. Along. Along dipanggil. Long. Kau tak kau dah jumpa jodoh lebaran dah Long. Kau ni lari pula. Aduh. Kau cakap apa Iqbal? Tak pergi. Dia tanya yang mana cakap yang pakai spek. Baju merah. Ha? Kau dah lah tengah cantik lo, hari ni hari raya kau ni. Maju je kan sebenarnya. Ha? Tadi kau cakap apa Iqbal? Balik ke bang. Tak nak balik. Betul je kan? Kalau dulu lah. Dia boleh. Diorang dah kecut dah. Hei, jumpa kawan. Hello. Kuatnya suara kau. Hai. Hi. Kita dah bertukar outfit. So we are at Wan Yun house. Let's go. Saya pun dah tudung harimau sebab tudung ni senang. Tak payah nak gosok. Sampai keluar luar. Ya doh, ramai doh. Kau tengok kereta-kereta ni semua nak pergi rumah Induk Yun. Bal, kau nak pergi raya ke pergi mana Iqbal? Tak pergi tidur ngantuk. Pergi tidur rumah Induk Yun. Tuan sumpah ngantuk gila. Bukan rumah orang lain. Dia baru datang hari ni. Oh, Lebaran, jodoh lebaran. Oh my god. Jodoh lebaran Nurin. Mama nak tahu tak jodoh lebaran Alung mana? Mak nak tahu tak jodoh lebaran Alung yang mana satu? Tuan, ada laki-laki kat situ. Wan Nora punya cucu. Adalah kau. Ya Allah, betul tadi. Punya tadi tau. Ya ke? Oh ya ke? Mana Alung ni? Jodoh dari kat sini dah ni. Ada pergi beraya masak burger. Diorang memang berniaga burger. Seorang datang beraya, masak burger je terus. Sangat senang kan? Ni goreng apa? Ayam? Ayam. Yang crispy. Ada Long. Silakan Long. Cepat sikit Long. Silakan. Jodoh lebaran kau ada kat dalam. Lagi malam lagi handsome Long. Kenapa ni weh? Koleksi ikan. Ikan puyuh Weh. Oh, aku ingat tak ada air. Nampak macam tak ada air. Ikan-ikan apa ni? Dia bergaduh pun. Full house. Nama saya Joya.
Pegang sikit tak boleh. Senyum. Kembangnya. Demok ya, Syah. Demok ya. Mika. Tangan dia. Salam. Lari. Gemuk gamnya aku. Ada bihun sup, ada bakso. Ada sekuang dan jambu. Kulit ayam lah. Sedap. Untuk raya kali ni kita orang sewa kamera Canon SX740HS. Panjang untuk nama dia. Okey, sekarang kita nak transfer gambar.